Hari ni dekat iMotorbike kita ada Kawasaki ZX-6R. ZX-6R ni bernadikan enjin 636cc inline 4 cylinder, liquid cool, double overhead cam. Motor ini menghasilkan 122 horsepower dan dengan ram air motor ni dia akan menghasilkan 127 horsepower. Dan torque motor ni adalah 69 Nm of torque. Jom kita tengok feature-features motor ni pula. Motor ini ada 4 riding mode: rain, road, sport dan rider. Untuk quick shifter pula, motor ni up saja berbanding dengan ZX25. ZX25 ada down sekali. So itu satu kekurangan lah kat motor ni. Untuk setup depan pula kita ada double disc, caliper Nissin, dan untuk fork kita ada Showa 41mm adjustable. Dan untuk belakang kita ada monoshock fully adjustable. Fuel tank capacity motor ni adalah 14 liter dan seat height motor ni adalah 795mm. Dan riding position motor ni agak agresif, 197 kg saja. Motor ni sangatlah nimble. Rider-rider kat luar sana, cuba komen kat bawah siapa suka motor ni. Dan jangan lupa juga kalau korang cari motor, Kapcai, Superbike, macam-macam, korang boleh datang ke iMotorbike Glen Mary Shah Alam. Peace.